Assalamualaikum. Yuk Puluh Adam. Hari ni dia injek 4 bulan ya. Nampaknya dia keluar dari bilik tu dia tak meraung sangat. Good job Adam. Tengok sementara tunggu tu mak dia kasihlah dia main-main dulu. Tu mainan beli kan. Yuk. Adam. Kesian lah. Injek ni kali Adam demam. Kesian Adam sakit. Adam senyumlah, senyum. Nyom 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 nyom. Baiknya dia sakit-sakit tak bicing. Adam sakit-sakit tak bising. Baik Adam. Adam. Dia pual dengan nenek dia. Naik flying kick dia tu. Dia kick nenek dia punya periuk. Adam. Lah pandainya. Assalamualaikum. Aunty-aunty. Nenek-nenek. Apa khabar? Adam sakit. Adam sakit kena injek. Aunty Che pun risau. Dia turun tengok Adam. Daddy dia kasih masa recess tengok TV. Ni dia pergi sekolah keesokan hari. Nampak dah okey tapi cikgu panggil suruh collect Adam. Adam demam. Baba dia pergilah collect Adam dari school ya. Kebetulan nenek tak ada. Nenek ikut Aunty Ika pergi staycation dekat Johor. Jadi Adam stay dengan nenek MacD dia. Kat rumah nenek MacD. Sekali demam dia naik. Jadi nenek dia suruh hantar pergi hospital. Takut dia kena fit. Adam duduk sehari dekat hospital, dekat Parkway. Alhamdulillah nampak dah kurang. Inilah dia. Agaknya sakit nak pandai. Tengok. Dia gigit ibu jari dia. Ini tandanya nak ada adik lagi. Kita usik mami dia. Mami sibuk layan. Sedap nak kedam. Pandainya. Pelakon nombor 1 aku ni. Nak jadi macam Abang Didi tolong nenek kat dapur assistant chef Adam. Cie dia dah kecut Dia dah kecut Dia sakit kejap dah kecut Adam. Tu kau dia tak jadi Nurul. Ya Allah, bijak banyak. Bijak lah. Tahu kalau ada kamera dia tak jadi dia tahan buat. Nak tengok kamera. Yang dia pelakon nombor 1.